Anak muda yang dihormati, lagi dikasihi sekalian, menyimpanlah seperti yang saya cerita tadi. Semua cerita yang saya cakap tadi adalah cerita benar. Seronok Syazwani bekerja sebagai seorang konsultan. Alhamdulillah saya rasa seronok, saya rasa gembira, saya rasa teruja untuk membantu orang ramai. Sebab saya buat harta pusaka, saya buat wasiat hibah dengan harta sepencarian, dan saya juga buat simpanan untuk jangka masa panjang. Jangka masa panjang tu maksudnya seseorang akan menyimpan dengan saya, menyimpan bulan-bulan ataupun menyimpan segedebuk. Kalau dia ada duit cash segedebuk, dia boleh simpan terus. Saya buat dengan Principal Asset Management Berhad, okey, ataupun dulu dikenali sebagai CMB Principal. Nama beberapa kali dah tukar. Jadi sekarang nama Principal Asset Management Berhad alias with CMB Bank. Okey, saya buat perkara tu sebab saya dapat membantu. Saya rasa saya dapat membantu orang ramai sebab baru-baru ni dalam seminggu sebelum ni, adik angkat saya nama Widat Kalis, dia nak berkahwin dan dia memerlukan duit untuk bayar dewan kahwin dia, dan dia boleh mengeluarkan duit ASB dia yang disimpan dengan saya setiap bulan tu, dan saya rasa sangat teruja dan saya sangat gembira. Dan saya pun memang pergi dekat dia punya majlis kahwin di Cyberjaya, dan saya rasa ia satu amal jariah. Walaupun ASB yang saya buat, dia buat dengan saya tu, saya tak adalah dapat bulan-bulan. Saya dapat one shot saya tu dah dapat, commission saya dah stop kat situ. Bulan-bulan saya tak adalah dapat, tapi dia tetap menyimpan, dan duit simpanan dia tu dia dapat guna untuk perkahwinan dia baru-baru ini. Dan sebelum ni juga ada seseorang aksiden. Klien saya aksiden, dan dia kata, "Kak Wani, saya perlukan duit sesegera yang boleh untuk bayar aksiden sebab saya langgar BMW." Saya langgar dekat dia kata dia langgar dekat Singapura. Singapura ke Johor? Saya tak ingatlah. Dia langgar dekat Singapura ataupun Johor. Jadi dia perlukan. Jadi saya memang waktu tu tengah untung dekat kita punya unit trust Islamic, tengah untung waktu tu. Jadi saya memang keluarkan kepada dia. Alhamdulillah dia dapat bayar kepada orang yang dilanggar itu. Mungkin sebab kereta dia tak sempat nak cover insurans ke, sebab mungkin BMW mahal ke apa kan. Jadi benda-benda ni jadi satu keseronokan untuk saya, satu kepuasan dalam diri saya sebab dapat bantu orang. Walaupun kita tak adalah tolong repair kereta dia, kita tak adalah tolong dia untuk bayar dewan kahwin dia, tapi kita dapat membantu secara tidak langsung. Macam tu. Ada satu lagi cerita kejap. Cerita seorang nurse dekat Hospital Elizabeth kat mana? Saya tak ingat. Sabah kot. Sabah ke Sarawak? Korang kena carilah Elizabeth, Queen Elizabeth ke apa. Dia kerja dekat Sabah ke Sarawak sana. Dia memang orang sana. Sabah rasanya Sabah. Dia perlukan duit untuk membiayai adik dia masuk universiti. Dia perlukan duit itu. Dia kata, "Kak, saya perlukan duit untuk saya keluarkan dan bayar kepada kos pendidikan adik saya, sebab kadang saya tak ada duit. Jadi saya ada simpan dengan akak ni, saya nak guna duit tu untuk bayar kepada pendidikan adik." Jadi itu pun salah satu saya rasa kegembiraan sebab kita dapat bantu orang untuk keluarkan duit dia. Bukan duit saya. Bukan saya yang simpan. Saya tolong saja. Tiap-tiap bulan dia nak simpan. Adalah berapa amount yang disimpan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan pun boleh juga nak simpan dengan saya, terpulang lah. Paling minimum buka akaun 500, bulan-bulan 200. Macam tu. Saya juga ada klien pensyarah di UMT, Dr. Akilah. Dia pun menyimpan dengan saya. Saya mengandung kan. Biasalah kalau sasu tu, tak usah nak suka dengan orang Terengganu panggil, tak usah nak gelok-gelok dengan memang kita tak boleh nak buang bahasa Terengganu, nak buang lawak Terengganu kita kan. Dr. Akilah ni dia memang menyimpan juga dengan saya, dan dia juga keluarkan duit waktu dia terdesak untuk bayar deposit rumah. Jadi saya ni bukannya ejen hartanah. Saya ni bukannya orang yang carikan rumah untuk dia, tapi hasil daripada advice, hasil daripada konsultan untuk dia menyimpan tu. Bulan-bulan dia menyimpan banyak lah sebab dia pensyarah kan. Dia menyimpan, adalah amount dia menyimpan tu. Dr. Akilah tu ada menyimpan. Jadi saya dapat bantu dia. Dia tak keluarkan semua yang disimpan. Dia masih simpan dengan saya. Tiap-tiap bulan dia masih simpan, ada berapa amount dia. Jadi benda tu jadi menjadikan saya keseronokan, kegembiraan.
Okey. Dan satu lagi juga ada satu doktor dekat Perlis, doktor gigi. Ni husband saya punya cousin, sepupu pada suami saya. Doktor ni saya pun tak sangka dia nak buat dengan saya. Saya pun tak sangka dia nak buat dengan Kak Wani. Sebab dia mungkin background dia pun ramai je kawan-kawan dia, tapi dia pilih saya. Alhamdulillah. Ni doktor, nama dia Doktor Abdur. Dia lepasan daripada Mesir, tapi saya rasanya Al-Azhar. Saya tak sure, tapi dia pun ada menyimpan, dan adalah amount yang dia menyimpan. Dia pun ada satu waktu tu dia terdesak. Dia kata, Kak Wani, tolong keluarkan, saya perlukan sangat. Saya ada dekat satu tempat lah. Dia ada pergi trip mana-mana waktu tu, dan kebetulan Allah memang membantu. Waktu dia minta tu saya pun tak tahu macam mana, sebab benda tu dekat HQ. Benda tu kejadian tu, transaksi tu, semua tu bukan saya yang handle, tapi saya minta, ya Allah tolonglah klien aku ni nak guna ni. Waktu tu hari Jumaat, saya dah berdebar sangat-sangat ni. Tolonglah ya Allah, keluarkanlah, cepatlah release untuk klien aku ni, dia nak guna sangat duit ni. Lepas tu alhamdulillah waktu hari Jumaat tu juga dia boleh guna duit dia. Itu duit dia, bukan duit saya. Saya tolong saja menyimpan, saya tolong key in, saya tolong advance macam ni kepada dia, kepada semua klien tu. Jadi anak-anak muda sekalian, anak-anak muda yang dihormati lagi dikasihi sekalian, menyimpanlah seperti yang saya cerita tadi. Semua cerita yang saya cakap tadi adalah cerita benar, tentang Widat, tentang Dr. Akilah, tentang Dr. Abdul, tentang yang accident langgar BMW, tentang apa lagi tadi? Tentang yang nak bagi kepada yang jururawat yang dekat Sabah tu, nak bagi kepada adik dia untuk belajar. Itu semua adalah cerita benar. Jadi waktu kita terdesak, waktu kita memerlukan, waktu kita memang sangat-sangat perlu duit, jadi daripada unit trust ini kita boleh keluarkan untuk tuan-tuan dan puan-puan gunakan, insya-Allah. Okey. Untuk hari ini setakat ini dahulu. Semoga ia memberi inspirasi untuk tuan-tuan menyimpan. Kalau nak menyimpan dengan saya di unit trust Islamik di Principal, boleh. Dengar petua ni. Beli waktu harga rendah, jual waktu harga tinggi. Itu prinsip untuk unit trust Islamik. Ambillah Islamik, jangan ambil konvensional, supaya hidup kita lagi tenang, insya